di Hat Nyai. So kita nak servis kawan-kawan Tanah Zul tu, Pak tu. Dia dah cukup 4000 km untuk servis. So hari ni kita berada di Hat Nyai. Okey. Sekejap lagi kita nak masuk kedai sound test di Hat Nyai ni, service center. Service center. Okey. Pak sound test ni memang kat Thailand memang dapat sambutan yang baik juga. Oh, pagi ni kita nak ke service center. Tapi dia depan tu lah, di garden lah, tengok tu. Dia dekat sini, tempat dekat dengan sebelah di garden, hotel di garden lah. Ni depan je, dekat je.